Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga petang ni semuanya diberi kesertaan yang baik dan dimudahkan rezeki. Petang ni kita nak buat makan petang, Mai? Ya. Ya, hidangan petang ni apa benda kita nak buat ni? Untuk minum air petang kan. Mm-mm. Minum petang. Ni Tok Bab nak buat sambal tumisnya dulu. Tok Oh. Baba ada bahan yang dia nak makan dengan sambal tumis ni kata dia. Nanti Ya. dia tunjuk dengan sahabat dengan anak-anak dia. Dia nak share sama kata dia. Tapi ni Tok Mak nak buat sambal tumisnya dulu. Sambal tumisnya Tok Mak dah ada yang buat. Tapi kali ni Tok Mak buat lagi untuk Tok Baba punya nak makan dengan yang bahan yang dia nak gunakan tu. Okey. Ini Tok Mak nak buat sambal tumis. Lada ni yang ni tak berapa pedas lah, satu mangkuk. Tengoklah nak banyak pedas, nak lebih pedas, tahu banyak, tak nak kurangkan. Macam tu je lah Tok Mak punya tu. Ini bahan untuk nak di blender nanti, bawang besar, bawang putih dengan ikan bilis. Ikan bilis ni dah cuci dah. Nanti kita blend. Bawang putih, bawang besar sebiji, bawang putih ni dalam 4 biji, ikan bilis sikit dalam sejemput tangan kita tu dan lada ni kita blend. Bahan untuk masuk dalam dia nanti, ini ikan bilis kita goreng dulu. Ini bawang holland yang masuk dalam tumisan dan tak lupa juga gula merah. Gula merah ni. Nanti kita tengok kesudahan ni. Tok Mak tahu gula merah, tapi nanti Tok Mak letak juga gula putih sebab gula merah ni dia tak berapa manis sangat. Kalau sambal tumis kan nak manis. Nanti kita tunggu kesudahannya. Ya, sahabat. Jom kita masak. Okey. Okey, Tok Mak dah nak tumis. Nak dulu. Okey. Okey, Tok Mak dah tuang minyak. Kita dah mulai nak buat sambal tumis. Kita tunggu minyak dia panas sekejap. Tunggu minyak dia panas, kita masukkan. Kita goreng ikan bilis dulu. Ikan bilis ni Tok Mak dah masuk. Ikan bilis ni Tok Mak tak buang dia punya kepala sebab dia jenis yang kecil-kecil. Jadi kalau nak menyiang dia tu, kalau segenggam tu, dari pagi sampai petang pun tak habis. Tak dan lah Tok Mak nak membuang. Tak kawan dia. Ya. Goreng dia sampai garing. Dah. Dah cukup. Dia punya garing dia tu. Ini minyak bekas goreng ikan bilis ni Tok Mak terus tumiskan sambal jadi wangi. Ya. Sedap. Masak. Ini kita tunggu dia sampai dia pecah minyak. Kita dah mulai nak mengering ni. Proses buat sambal, proses masak sampai dah memang lama. Nak tunggu dia pecah minyak. Ya. Dah kena dapur yang untuk niaga tu cepat. Kita dapur rumah masaknya. Dia dah. Kalau ni dah mulai dia nak percepat ni tu lah. Sampai dia garing sampai dia pecah minyak.
Cuma nak masukkan bawang Holland. Manis ni. Tunggu sampai dia pecah panas, kan? Biar dia hancur sekali dekat dalam sambal. Kalau orang suka nampak bawangnya, Nampak tapi bawang. kalau untuk nak buat makan nasi lemak Ya. tu sedap. Tapi ni Tok Baba dia nak buat cecah-cecah. Maka dalam makanan tu dia nak share dengan sahabat anak-anak. Nanti kita tengok lah apa dia yang Tok Baba nak buat cecah tu. Ini sambal tumis ni. Mari masukkan serbuk perasa. Garam. Jom. Saya godak ni. Gaulkan dia. Sampai betul-betul garing sambal dia. Kalau sedap ni nak cecah apa? Jemput-jemput. Ya. Kejap. Alamak. Belum. Bos kita dah tanya. Dah siap belum? Dia marah dulu. Panggil dia bos kecil. Sebab dia masih kecil lagi masa tu. Ini panggil abang kata dia. Mak abang panggil abang lah kata dia. Abang dah besar. Allah dia panggil dia kecil. Ini kita tunggu dia naik apa? Naik lagi dia garing. Okey. Tu. Minyak dia dah naik ke atas. Ya. Minyak tu. Sambal tu ini lagi lama kita masak dia lagi sedap dia. Ya. Ni kalau sambal tumis nasi lemak tu. Ni Tok masukkan gula merah. Tolong Tok apa? Sekali. Sambal tumis untuk nak buat pecah ni, solid-solid ni kita nak kena manis sikit. Ya. Itulah. Masukkan ikan bilik ni. Nampak ubah. Dan juga dia disebati dengan sambal tu kan. Dan sedikit air asam. Abang dah menelan Rio dia tengok ni. Ya. Dia tak sabar. Sambal tumis ni kena dengan lawan dia sedap. Kena kopi O ke, teh O ke. Wah. Apa budak-budak seorang cakap terangkat. Kalau untuk nak buat pecah ni kita tak payah dia cari-cari sangat. Kita nak pekat-pekat sikit. Kita nak dia pun dah semakin gelap sambalnya. Ya. Ni kita jemput-jemput. Macam lagi apa Tok Baba? Lempeng. Oh, lempeng. Okey. Siap sudah. Pada mati. Okey, siap sahabat, nanti kita hidangkan. Okeylah sahabat-sahabat semua, inilah kesudahan masakan untuk petang ni dari Tok Baba. Ni yang kita Tok Baba cakap tu. Makanan legend. Betul-betul legend Ni ya. betul-betul legend ni. Zaman-zaman atuk nenek kita dulu ni ha.
Ubi rebus cecah sambal tumis. Ubi rebus cecah sambal tumis ikan bilis. Kalau je nak lagi legend, sambal belacan dengan ikan kering. Oh, itu memang betul-betul lagi legend. Lagi sedap tu. Okay, sahabat-sahabat semua. Kita tengok pun ubi ni dengan sambal tumis ni pun dah terliur ni. Jadi, jemput makan semua. Assalamualaikum.